Ingin urus duit gaji anda dengan lebih bijak? Gunakan formula kewangan asas 50-30-20. Apa maksudnya? 50% pendapatan anda diperuntukkan untuk keperluan asas seperti sewa rumah, bil, makanan dan pengangkutan. 30% pula untuk kehendak, termasuk hiburan, makan luar, bercuti dan sebagainya. Dan 20% terakhir, inilah bahagian paling penting untuk simpanan. Persoalannya sekarang, di mana emas patut dimasukkan? Jawapannya dalam kategori 20% sebagai salah satu bentuk simpanan jangka panjang. Mengapa emas? Kerana emas bukan sahaja kalis inflasi tetapi juga boleh memaksa disiplin menyimpan. Ia tidak mudah bocor seperti duit tunai dan terbukti menyimpan nilai untuk masa depan. Contohnya, jika anda boleh menyimpan sebanyak RM500 sebulan, anda boleh simpan sebahagian daripadanya, minimum RM100 dalam bentuk emas di akaun EmasCap. Cukup geram dalam akaun, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan dalam bentuk fizikal untuk anda simpan sendiri. Formula 50-30-20 hanyalah panduan untuk anda. Yang penting, anda kekal konsisten dan pastikan sebahagian daripada simpanan anda disimpan dalam bentuk yang tidak terhakis nilainya oleh inflasi. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.